Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi alhamdulillah bertemu lagi kita sekali lagi dalam siri yang sama, iaitu siri kupasan buku Garis-Garis Utama Haluan Perjuangan yang ditulis oleh saya. Dan menariknya juga kita masih di tempat yang sama. Dan di sini kita berada di mana? Di Pusat Kajian Dakwah Razali Nawawi rahimahullah, bertempat di Anjur Rahmat. Jadi insya-Allah, pada hari ini, kita akan sambung bagi sesi yang keempat, yang mana kita akan kupas tentang, kerangka fiqh PKPM, tetapi untuk yang perkara yang ketiga. Jadi pada yang sebelum ini kita telah kupas sedikit sebanyaklah, secara ringkas saja tentang tentang kerangka fiqh PKPM, tapi untuk faham yang kedua, iaitu tentang 4, 7, 10, 4 lingkung kebutaraan, 7 budaya PKPM dengan 10 orientasi gerakan. Dan perkara itu tidak kita kupas secara panjang ataupun secara terperinci kerana ialah keterbatasan waktu dan juga, eee, yalah orang kata kena bacalah, kena baca. Kan tak semudah itu nak dikupas dalam masa yang singkat. Pun begitu, satu benda yang saya perhati juga, antara faktor kenapa kita gagal, sukar untuk memahami 4, 7, 10 tu kerana bahan bacaan. Misalnya ni bila sebut tentang budaya ilmu, okey, memugar budaya ilmu dan berakhlak mulia, iaitu budaya PKP yang pertama. Kita macam jadi ralat sebab bila sebut tentang budaya ilmu tu, apa budaya ilmu tu? Kadang-kadang kita tak tahu buku apa yang kita nak baca. Sebab kita kena akui, ABIM, PKPM, Wadah tak menyediakan segala buku, tak. Kadang-kadang kita kena outsource, maksudnya kena baca buku dari tokoh yang lain. Tetapi itulah menariknya kita ni mengangkat pelbagai tokoh. Jadi, sekadar nak kongsi ringkas saja sebelum kita masuk. Bila sebut tentang yang budaya ilmu, salah satu buku yang saya boleh cadangkan adalah, yang ini. Yang dahulu pada setahu saya buku yang penting juga dalam PKPM. Budaya ilmu, makna dan manifestasi dalam sejarah dan masa kini. Buku ni banyak edisi, tapi warna merunnya terkini yang ditulis oleh Profesor Wamano Wan Daud. Ada pun tentang isu macam tadi kan, orientasi gerakan iaitu desekularisasi. Kadang-kadang budak kita pun tak tahu sekularisme tu apa ya. Yang kita tahu sekularisme pisah agama dengan Islam, semudah itu, dan sekularisme ini ada perbahasan yang lebih panjang dan terperinci sebenarnya. Dan soal tentang perbahasan sekularisme ni, dia ada dua lah karya yang saya fikir wajar untuk kita tekuni. Yang pertama adalah Islam and Secularism yang dikarang oleh Profesor Syed Muhammad Nakib Alatas. Dan satu lagi adalah ini, Risalah untuk kaum muslimin. Dalam ni dia bincang macam-macam perkara, tetapi di hujung-hujungnya itu ada dibincangkan tentang sekularisme sebagai ancaman luaran umat Islam. Jadi itu antara dua karya yang saya fikir bagus untuk ditekuni sebagai salah satu tapak awal untuk kita lebih boleh memahami dan menghayati budaya-budaya PKPM dan juga orientasi gerakan. Kadang-kadang benda tu bukan Kadang-kadang benda tu tahu tujuh budaya, okey tahu. Tapi, penghuraian itu tak tahu. Begitu. Okey. Jadi untuk, sesi kali ini, insya-Allah, okey, kita akan pergi kepada faham yang ketiga. Okey, kerangka fikrah PKPM ada berapa? Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, baik. Jadi satu tentang apa? Tentang, visi, misi, objektif gerakan dengan motor PKPM. Yang kedua, 4, 7, 10. Lingkup kebitaraan, 7 budaya dengan 10 orientasi gerakan. Maka yang ketiga ni, ini sangat sebenarnya semua fundamental, tapi 3 ni antara yang semua orang saya rasa umumnya orang tahu, tetapi kadang-kadang banyak salah faham ataupun ambil ringan dan sebagainya. Apa dia? Rukun ahli gerakan. Rukun ahli gerakan. Okey, satu kan, sebagai ahli PKPM, kita harus sedar macam saya bagi tahu sebelum ini, pada sesi yang sebelum inilah, yang mana kita ini bukan semata-mata gerakan pelajar tetapi juga gerakan Islam. Dia macam satu kombinasi harakatul tullab dengan harakatul tullab dengan harakatul Islamiyah. Jadi sebagai gerakan Islam ni memang umumnya dia macam ada 3 gerakan, 3 rukun utamalah. Dan apakah rukun tersebut? Saya buat bentuk piramid lah sikit.
Yang pertama usrah, yang kedua tamrin, yang ketiga muktamar. Okey. Kenapa saya buat macam ni? Usrah kat bawah, tamrin kat tengah, muktamar yang paling atas. Satu adalah pada sudut keutamaannya. Maksudnya dia punya asas tu adalah usrah. Semua utama tetapi yang paling asas adalah usrah. Diikuti dengan tamrin. Kemudian diikuti dengan muktamar. Tapi pada satu sisi yang lain juga, nak menunjukkan bahawa kalau 20 orang datang usrah, maka tak sampai 20 akan ke tamrin. Dan sepatutnya yang jumlah pergi tamrin tu tak sepatutnya semua pergi ke muktamar. Tetapi saban kebelakangan ini benda tu terbalik. Yang pergi muktamar paling ramai, lepas tu yang pergi tamrin sedang-sedang, yang usrah tu paling sikit. Kenapa muktamar ni saya katakan dia macam tempat yang paling sikit orang akan datang? Sebab macam tadilah, sepatutnya syarat nak pergi muktamar dia kena pergi tamrin dulu. Dan syarat nak pergi tamrin dia kena membiasakan diri ataupun melazimkan diri dia dengan usrah. Okay, kenapa muktamar tu macam kita kata selected person je boleh pergi? Sebab dalam muktamar kita ada perwakilan dengan pemerhati. Okay, sebab kat muktamar ni dia satu tempat yang mana banyak keputusan-keputusan dasar dibuat di situ. Dan juga di samping bentang laporan, muktamar juga satu-satunya tempat yang mana perlembagaan boleh dipinda. Dalam praktis kita, nak pindah perlembagaan PKPM macam mana? Satu-satunya kat muktamar. Syura pun tak boleh nak orang pindah perlembagaan. Syura sekadar boleh macam mencadangkan saja. Tapi orang kata pindaan tu boleh dibentang dan diluluskan dekat muktamar. Dan di situ dan bukan itu saja, di muktamar juga ada tempat di mana pimpinan kanan khususnya diisytiharkan. Dan boleh orang kata boleh dipersoalkan ataupun dibatalkan dan sebagainya. Jadi kan, nampak tak bagaimana orang kata keputusan-keputusan besar itu dibuat di muktamar. Dan keputusan besar ni siapa yang boleh buat sebenarnya? Siapa yang boleh bersetuju dan siapa yang boleh membantah? Kalau bukan orang yang berpengalaman ataupun orang yang cerdik pandai ataupun orang yang ahlinya. Jadi nampak tak? Bagaimana nak katanya muktamar ni bukan tempat main-main sebenarnya. Kadang-kadang orang kata muktamar ni hari raya jemaah. Memang satu sudut dia macam hari raya setelah setahun bergerak dan sebagainya. Tetapi dia juga tempat yang untuk muhasabah dan tempat yang bukan untuk main-main. Dia orang kata macam satu tempat yang memang untuk orang-orangnya. Sebab di situlah, yalah orang kata duit nak bentang. Kadang-kadang perbincangan laporan kewangan tu ataupun laporan aktiviti tu, dia jadi tak jadi hangat, tak jadi macam benda yang yalah dibahas dengan baik ataupun dibahas dengan kritikal lah. Dibahas dengan kritikal. Kerana apa? Kerana yang datang muktamar tu bukan orang yang fikrahnya, maksudnya ialah physically and spiritually prepared. Jadi bila datang pun tak tahu nak bincang apa. Kalau tengok laporan tamrin sikit je, dia pun tak tahu yang macam dia pun tak tahu tamrin yang sikit tu macam mana, yang banyak tu macam mana. Jadi dia pun tak tahu nak komen macam mana dan sebagainya. Jadi tu sebab muktamar ni dia satu tempat yang tu sebab kedudukannya begitu. Okey. Jadi perbahasan yang terperinci soal usrah dengan tamrin ni, teman-teman, boleh didapati ialah beberapa sumber lah, tak banyak tapi beberapa. Salah satunya kalau yang tulisan yang legenda adalah Risalah Usrah oleh Dr. Abdul Halim Al-Muhammadi. Yang mana naskahnya pun saya tak ada. Tetapi antara yang lebih terkemudian adalah ini. Manhaj Pendidikan Gerakan Islam, Sukatan dan Kaedah Pelaksanaan Usrah. Dalam ni ada 4 makalah. Kalau saya boleh sebutkanlah, antaranya adalah oleh Dr. Abdul Halim sendiri, kemudian Dr. Farid Syahran, kemudian Ustaz Wahab Zakaria dan Dr. Abdul Halim juga. Yang keempat adalah Ustaz Abdul Ghani. Dan dalam ini dibahaskan tentang khususnya tamrin, khususnya usrah, tetapi juga dibahaskan tentang tamrin sedikit. Antara bahan yang penting juga adalah ini.
Menariknya benda ni soft copy ada je. Cumanya persoalannya sama ada kalian, maksudnya kita peroleh ataupun tidak, dan juga kita baca ke tidak. Begitu. Persidangan meja bulat, pengukuhan tarbiyah jemaah. Ini dulu dianjurkan oleh Maktab, Majlis Kaderisasi dan Tarbiyah Jemaah. Jadi ini adalah dua bahan yang lebih awal lah yang telah yang mengupas soal usrah dengan tamrin. Muktamar ni dia tak perlu nak kupas banyak sangat sebab dia macam mana? Dia Yelah dia benda teknikal sikit. Cumanya usrah tamrin ni yang sebenarnya lebih penting sebab kalau selesai usrah dengan tamrin, insya-Allah muktamar tu akan boleh berjalan dengan lancar, dengan baik dan sebagainya. Jadi bila sebut tentang usrah, dalam ni yang saya kupasnya adalah tentang definisi usrah itu apa, tujuan usrah itu apa, kemudian jenis-jenis rukun usrah itu apa. Lepas tu garis panduan pelaksanaan usrah. Ada 4 perkara besar yang saya bincang tentang usrah. Takrif dia apa, tujuan dia apa, kemudian rukun dia apa, lepas tu garis panduan dia bagaimana. Dan bila sebut tentang garis panduan, dia adalah perincian-perincian ni pula. Contohnya apa? Contohnya tentang struktur usrah tu macam mana sebenarnya. Kemudian jenis-jenis usrah tu apa pula. Dan matlamat khususnya bagaimana. Dan kadang-kadang benda ini yang kita terlepas pandang. Kadang-kadang ada setengah tu usrah tu kita reka-reka dan bukanlah salah, tetapi kita mereka benda yang baru, tetapi benda yang sepatutnya kita buat kita tak buat. Dan itu yang jadi masalah. Dan usrah ni sangat penting. Ada macam-macam ungkapan tentang usrah ni. Antaranya usrah itu nadi gerakan. Saya suka ungkapan itu. Usrah adalah nadi gerakan. Dan tanpa nadi akan mati. Jadi sebagai PKPM, usrah itu nadi kita. Ada setengah orang kata usrah itu jantung gerakan. Pun boleh lah. Tapi ada macam-macam ungkapan. Cuma nak kabarnya tanpa usrah yang baik, nescaya gerakan kita akan jadi tak baik juga. Dan kalau di sinilah mungkin yang saya boleh kongsikan jugalah. Bila orang kata usrah ni, tujuan usrah ni apa? Dalam ni saya sebutkan 3 perkara lah. Tetapi yang paling penting sekali apa dia? Usrah ni tujuan kita adalah nak bentuk syakhsiatul Islamiah. Kita nak membentuk peribadi-peribadi Muslim yang baik. Bukanlah peribadi Muslim itu. Dan pastinya baik. Dalam kalangan ahli kita. Dan jika kita faham betul-betul tentang kerangka usrah ini, nescaya kita pun tak akan ada masalah tentang cara nak buat silibus dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia kita dah tahu nak buat apa. Sebab ahli usrah itu dinamik. Jadi silibus pun kena dinamik. Tetapi tujuan itu yang tak dinamik. Jadi macam mana dengan tujuan yang sama itu kita nak pastikan boleh tercapai dengan silibus yang dinamik itu. Dan itu orang kata tak mudah jadi nakib ni. Nakib ni memang kena orang yang bersungguh-sungguh, yang ada orang kata paras keilmuannya yang lebih tinggi dan sebagainya. Begitu. Tapi itulah kalau saya boleh katalah antara kesilapan kita dalam lihat usrah apa dia? Satu, usrah ni dilihat sebagai tempat pembinaan ukhuwah semata-mata. Usrah tempat bina ukhuwah, tetapi bukanlah ukhuwah semata-mata. Tetapi lebih penting lagi apa dia? Untuk membangunkan jiwa-jiwa ahli kita. Untuk membentuk karakter ahli-ahli kita. Itu peranan usrah. Bukan semata-mata ukhuwah. Lepas tu, antara lain adalah apabila silibus usrah kita terlampau sempit dan tidak rentas disiplin. Ini pun masalah juga. Terlampau sempit. Orang kata macam jumut lah orang kata. Itu je lah yang kita nampak. Dan kita tak berupaya nak merentas disiplin dalam pada kita nak merangka silibus usrah. Ini bukannya berlaku sebab garis panduan yang salah, tak. Tapi sebab ketiadaan yang nakib yang kompeten, itu saja. Kalau nakib tu kompeten, dia memang tahu lah nak cross bidang tu macam mana. Tetapi tanpa nakib yang kompeten, tanpa nakib yang ada ciri intelektualisme yang memugar budaya ilmu itu, nescaya payah. Baik. Beralih kepada perkara yang kedua, iaitu apa dia? Tamrin.
Tamrin kat sini, kalau saya boleh baca sikitlah. Okey, tamrin ni bermaksud latihan. Okey, tamrin merupakan sebuah bentuk pendekatan dalam pendidikan ke atas ahli PKPM berdasarkan apa? Sirah Nabi SAW yang sering keluar berjuang baik semasa marhalah baginda SAW di Mekah maupun di Madinah. Okey. Dan dalam tamrin, yang ini saya nukilkan daripada Ustaz Naim ataupun nama pena beliau Abu Thar Asyami dalam ini. Dia beritahu apa? Melalui tamrin, ahli-ahli yang terlibat itu akan ditempa wataknya, diuji daripada pelbagai sudut, dilatih untuk sanggup berkorban dan diuji komitmen mereka, dibentuk kesatuan fikrah, disimpul matikan jalian ukhuwah mereka, digilak kepimpinannya, dilatih amalan kerjasama dan saling membantu secara praktikal, diperkuatkan disiplin haraki, dan diperkukuhkan daya tahan dan keyakinan. Nampak tak? Tu sebab ah, tamrin ni kalau pergi, kalau buat betul-betul, hasil dia menjadi. Dan dengan mendengarkan orang kata tamrin tu sepatutnya menghasilkan orang macam mana, sepatutnya menjadikan kita giat nak pergi tamrin. Sebab yalah orang kata tamrin ni satu tempat yang mana sepatutnya akan menjadikan kita level up, akan melevel upkan kita. Bukannya menyebabkan kita pergi tamrin macam tu dah juga habis, ataupun pergi tamrin jadi lebih apa ke, jadi lebih competent dan sebagainya. Tidak. Tapi tu nak khabar apabila tamrin tu kita tak faham erti sebenar tamrin itu, jenis-jenisnya itu yang tamrin yang dilaksanakan itu tak berkesan. Jadi bila kita tak faham 3 perkara ni dengan baik kan, dia ada macam-macam kesan lah. Satu kesannya adalah kita tak sedar benda tu penting. Dan bila benda tu tak penting, maka kita acuh tak acuh nak melaksanakan dia. Menyebabkan tak dilaksanakan dengan baik. Itu satu. Ah, tidak laksana lah kita kata bahasa mudah. Satu sudut yang lain, apabila kita sedar benda ni penting, tapi kita tak sedar apakah arti sebenar benda ni. Apakah tujuan yang sebenarnya untuk usrah dengan tamrin dan sebagainya. Kesannya apa pula? Kita mungkin buat usrah dengan banyak. Kita mungkin buat tamrin dengan banyak. Tetapi tidak berkesan. Dan kita tak nak benda ni. Kita buat dan berkesan. Dan nak memastikan benda itu dibuat, pertamanya kita kena sedar benda itu penting. Okey, kesedaran. Dan memastikan ianya dibuat dengan kesan yang sebenar-benarnya. Bagaimana pula kefahaman yang sebenar terhadap benda ini. Itu sebab bila kita tahu dengan benar tamrin itu tujuannya apa, matlamatnya apa, nescaya bila kita menstrukturkan tentatif tamrin itu dan atau cara dia ataupun istilah lain atau caranya itu, nescaya kita akan sangat cermat dan berhati-hati. Bukan sahaja soal pengisinya siapa, tetapi juga topiknya apa. Aktivitinya bagaimana. Lokasinya tu bagaimana dan sebagainya. Kita tak akan mencampur adukkan dengan benda-benda yang adalah macam slot in sana sini. Tidak. Kita akan berfikir dengan teliti dan cermat. Namun begitu, apabila kita tak sedar tamrin tu sebenarnya untuk apa dan sebagainya. Tu yang kadang-kadang kita sambil lewa. Jadi untuk tonton berlanjut, tak dapat tidak, kena bacalah. Ataupun cara lain ialah jumpa saya, kita sembang lah. Bincang. Dan benda ni boleh dikembangkan lagi. Pun begitu saya sekadar menulis berdasarkan kemampuan saya. Okay, baik. Terima kasih atas kesabaran dan perhatian. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi yang lain. Sesi yang ke-5 insyaAllah. Yang mana pada sesi yang ke-5 kita akan kupas tentang faham yang keempat, iaitu apa? Manhaj gerakan PKPM. Yang ini agak tricky sikit dan agak mencabar sikit. Dan dalam banyak-banyak 6 perkara ni, manhaj gerakan ni yang kalau untuk saya lah, kemampuan saya berasap sikit nak nulis. Dia tu. Apa-apa pun, terima kasih atas perhatian kesabaran sekali lagi. Saya mohon maaf atas kekurangan dan silap bicara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.